Apakah orang yang tak semayang jadi wali nikah? Sah tak pernikahan itu? Asal titiknya, Nabi kata, la nikaha illa bi waliyin rasyidin atau kama qala. Tidak ada nikah melainkan dengan wali yang elok. Maka katanya ulama, wali yang fasik itu tidak rasyid. Bila tidak rasyid, tidak sah pernikahan dengan wali fasik. Tetapi kalau wali fasik itu fasik dan dia bertaubat, maka dia dah boleh menjadi wali. Contoh wali yang main judi, main nombor ekor, dia fasik. Wali yang tidak salat, fasik. Wali yang minum arak, fasik. Nampak? Bila wali fasik, dia bertaubat on the spot, terus boleh jadi wali. Tak tunggu lama. Kita panggil ayah, ayah kita nak kahwin esok ayah. Atau pukul 11 lagi kita nak akad nikah, ayah kena jadi wali. Tapi kita belajar agama, tak boleh jadi wali fasik. Tak sah nikah kita, ayah kena bertaubat. Ayah dia kata, aku bertaubat kepada Allah. Terus boleh jadi wali on the spot. Tapi kalau saksi bertaubat, setahun lepas taubat, baru boleh jadi saksi. Faham? Wali boleh terus jadi. Ayah kata, aku tak mau taubat. Tak baik ayah masuk. Biar masuk neraka pun. Ada ke ayah backing lagu tu. Faham? Di sini jin epirit. Maka berpindah wali boleh kahwin lagi dengan datuk lelaki, toki. Faham? Sebelah ayah. Toki kena J, Eda P koda. Adik-beradik lelaki boleh jadi wali. Abang boleh, adik boleh. Hak mana kuat? Adik-beradik seibu sebapa. Tak ada adik-beradik laki-laki sebapa, semua perempuan. Boleh adik-beradik lelaki sebapak saja. Adik-beradik seibu tak boleh jadi wali. Adik-beradik pun semuanya minum arak belaka, pasik belaka. Faham? Maka anak saudara sebelah adik-beradik lelaki. Tak ada anak saudara sebelah adik-beradik lelaki, bapa saudara sebelah ayah. Tak ada sepupu pula. Tak ada sepupu, malla waliyalah fasultan waliyullah. Siapa yang tidak ada wali, maka kerajaan menyediakan wali. Ada wali hakim. Okey? Wali jabat agama pun fasik, maka sah nikah dengan ayah yang fasik, ikut kau yang dhaif. Belajar